Jadi kemasukan kita dalam PRN Johor, kempen pilihan raya Johor itu lebih kepada hanya mempertahankan kursi-kursi sedia ada. Okay. Jadi dinamiknya agak berlainan dan mungkin pendekatan kempen dan sebagainya dia lebih kepada lokalisasi kursi tersebut. Ya. Jadi untuk Negeri Sembilan dia berlainan. Okey. Negeri Sembilan punya dinamik yang pertamanya kita ada objektif yang jelas bahawa kita berharap dapat menubuhkan kerajaan negeri, mempertahankan kerajaan negeri, kerana kita adalah penyandang kerajaan negeri dengan 17 kursi di bawah Pakatan Harapan dan kita menang sejak tahun 2018. Jadi dinamik yang berlainan dan sudah tentu di Negeri Sembilan kempennya lebih menyeluruh sebagai negeri, bukannya kempen lokal saja, bukannya kempen di peringkat kursi saja, tetapi peringkat negeri.